Okey, sedikit pesanan kepada tenaga pengajar yang ingin buat pemantauan. Kami sangat pesan kepada semua tenaga pengajar perlu sediakan yang ini, buku log pemantauan tenaga pengajar. Kena buat satu buku log. So apa ada yang dalam buku log ni, perlu ada maklumat peribadi yang borang yang disediakan oleh KKM. Letakkan senarai sekolah latihan yang ada. Kemudian you letaklah lampiran you punya IC. Lepas tu you letak lampiran CJ pengiktirafan. Lepas tu you letakkan salinan-salinan kad tenaga pengajar yang sebelum-sebelum ni. Maybe kalau you dah yang terbaru, yang terlama semua saya letak dalam file tu. Kemudian saya buat satu lagi rekod, saya letak maklumat berkaitan dengan audit pemantauan. Mana yang kita dah pernah buat audit dulu. So kita rekodkan situ semua dokumen-dokumen dia, borang, permohonan dan juga dia punya maklum balas daripada pihak auditing punya dokumen, you compile lah. Dan juga saya buat lagi satu rekod, iaitu rekod bilangan latihan yang telah dijalankan sepanjang 3 tahun. Dan rekod CJ-CJ latihan yang dihadiri, iaitu refresh training lah. Sepanjang 3 tahun tu apa CJ-CJ yang pernah anda ikuti, anda letak dalam folder. So macam saya letak folder ni. So ni contoh rekod bilangan latihan makanan. So kalau kata you nak dapat senarai ni, you boleh contact sekolah latihan yang terlibat. Lepas tu rekod latihan yang anda pernah ikuti. So saya buat senarai lah. Lepas tu saya masukkan sijil-sijil dalam ni. Okay, sijil-sijil, pre-sijil, sijil e-certificate tu saya cetak. Kemudian saya buat lagi satu ringkasan, iaitu rekod sijil latihan makan yang dihadiri pada tahun 2022 hingga 2025. Maksudnya 3 tahun seterusnya. Jadi you masukkan juga senarai latihan yang pernah anda anjurkan. Lepas tu rekod latihan tenaga pengajar yang mana you pergi latihan mana, dan juga CJ-CJ tu. So dan juga support-support surat-surat dokumen daripada Kementerian Kesihatan, you compilekan dalam satu file, iaitu buku log pemantauan tenaga pengajar. Jadi bila masa audit, kita bagikan dokumen ni pada auditor, dan auditor akan tengok, check semua dokumen ni sambil pantau anda semasa pengajaran. Sebab sekarang ni untuk memantau pengajar dijalankan secara bersemuka. Jadi sedikit tip daripada Cikgu Fazla harap membantu kepada bakal-bakal tenaga pengajar dan makanan yang akan dipantau tak lama lagi. Okey, itu saja. Bye. Assalamualaikum.